Sedap? Okay, terus. Abang cakap Kelap. sendiri. Mizan tak nak rasa dah Jan. Dah bos ni nak ni ke? Semua dah awak ke apa? Dressing dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang. Bawang boleh? Bawang cili. Okey tak? Okay, guys. Bukan mana boleh tambah gemar ramang ke apa? Haa. Awak pawai apa? Mizan yang letak. Sikit kan? Sikit je kan? Apa dia? Ayam. Asam. Ya. Lima tamak lah mah. Nak cili. Nama pun berasam. Nak Kau cili. ni nampak sangat kau tak pandai masak. Tak biasa masak tau. Mana? Perkasam first time kau masak. Biasa masak perkasam ni mak-mak kita. Air limau boleh. Itu semua tak penting. Mak-mak kita yang masak. Itu. Ini barang. Ini barang paling penting. Kan? Ya, saya nak ni. Korang Nak ni? jajan live sekejap je. Tadi jajan live start pukul Tak tadi. Oh, jatuh. kita nak makan. Ada tu pula. Sudah. Tak tahu lah letak mana. Bawa live. It's okay eh? Okay. Kenapa? Nak ikan dengan ni. Thank you. Sambal lah sambal. Sambal. Jangan. Tak garing ah, Win. Sambal je, tak payah ikan je. Thank you. Nak Sudah ah. nak bendi Apa? Aja. dengan kuah. Ni. Thank you dah. Umur lah aku tak pergi gym. Kalau pergi gym maka tak jaga sangat budak Win. Korang tengok je kita makan. Orang Sedap betul lah. tunjuk lah. Saya dengan Kak Zai makan. Tak tahu nak letak kat mana. Oh, tambah Abang suka Boleh. Menu yang ada. Sebab tu lah aku masak kuah ni tau. Sebab aku nak masak perasam tu. Oh, ya ke? Dia tinggal. Oh, kuah ni dengan perasaan ngam Lepas tu nak masak apa? Kering-kering. Tak tahu. Boleh lawa-lawa lah kan? Faham. Betul-betul ni bagus lah. Betul-betul. Pancung. Sedap. Thank you Mas masak. Sedap. Mizan, penat tolong aku dah. Thank you Mizan. Korang makan dapur. Kalau goreng-goreng ni ikan. Korang kalau yang single-single tu boleh kenal cousin saya. Cousin saya ni baik tau. Pada buat kerja. Pandai buat kerja. Setia. Pandai masak. Nak apa lagi ni? Wajib. Tak cukup pun nanti. Ada reject ni. Ya Allah, dia masuk ke? Terima kasih kan. Nama nasi. Lagi. Mizan kau boleh kasi sikit. Sikit boleh kasi sikit. Boleh Ya. sikit je kan? Boleh. Bisa kita dari komando lagi sepik. Oh. Boleh tampak dalam hutan ni. Tengok. Dengan bakal duduk dalam longkang ni. Apa? Masa pelapor dulu tidur dalam longkang. Ya. Kau masuk belakang tidur dalam longkang? Lari dalam longkang. Baring lah. So apa denda memang kena buat? Benda. Oh denda. Sorry korang. Saya masih tak borak. Korang tengok je lah ya. Ayah ke? Kena panaskan dulu ke perkasan ni? Tak lah, tadi saya baru lepas masak.
Bukan ayah, tu abang ipar saya guys. Ayah abang. Wah, bukan. Masam. Abang ipar ayah. Abang ipar saya. Nak sikit. Kau kata ambil kuning. Korang. Saya jarang-jarang buat live macam ni guys. Korang boleh tak tap screen. Kalau korang tak nak beli pun tak apa. Korang tap screen boleh. Kita sampai 50k. Boleh tak? Kalau sekarang ada 23k. Boleh tak minta 50? Kau Mizan jangan makan banyak sangat. Tongkau Hello. Ya ke? Ya tu. Saya suka telur sotong. Aku suka telur sotong. Kalau pergi restoran apa kan? Memang makan telur sotong lah. Ha? Aku suka. Macam Umi. Aku suka dia punya texture. Umi pun suka kan telur sotong. Biasa ikan kan? Bukan kan? Berasam. Boleh kata. Tadi ingat akak aku. Sedap tak? Sedap. Wah, tak cukup borak. Makan ini baik tadi macam Emang tak datang ke? tak tahu. Kenapa tak datang? Tak, malas. Penat. Dia kata takut kau tidur malam nanti susah. Ada kau boleh? Dia tu. Ada. Ha? Oh, duduk sini je lah. Pak. Sebabnya suruh mai tengok dalam live je. Apa? Ya, ada cerita tu baru yang aku tak tengok lagi. Cerita apa? Belum cukup. Aku pun ada nampak tengok cerita hantu banyak baru. Tapi aku tak berani nak tengok. Satu banyak. Oi. Mana cukup? Peluh abang. Pedas ke? Tak. Pedas ke? Lulus. Ya, makan banyak-banyak kan? Lauk ni. Lulus. Nampak tak? Korang dengar tak? Abang Iban saya cakap lulus. Maksudnya saya dah boleh kahwin guys. Krik. Ya. Sekali Bukan, hilang. kau tahu mulut akak kau yang jahat kan? Kau tak buat live tu dengar. Sekali hilang dengan mai. Ingat. Aku diam lagi bagus. Ni yang lagi bagus. Ni makan apa tu? Bekasam telur sotong, asam rebus, ikan lais sama ikan lais belado. Korang tahu ikan lais tak? Lagi. Ikan lais kan? Wah. Ikan bergahak. Opang panggil ikan bergahak. Nama dia ikan bergahak ke? Ikan bergahak. Ikan apa bergahak? Kenapa bergahak? Bawah. Oh, bisa tahu kan? Ada, macam mana tu? Ini. Dia pun shoot. Tak. Lulus tak Musai? Lulus? Boleh Aku lulus tak? Mulut. Tunggu lulus kan? Kau kena masak sini baru tahu. Nanti Dulu senang kami. kan? Kalau ni pegang ni. Dulu. Oh lah, tak dapat garing. Kali lah ni. Kurang. Selalu garing. Kurang garing. Sudah bersedia ke nak kahwin? Tak. Asal sekarang nampak berisik. Sebab tengah bahagia dengan family. Okey dah tak pedas sangat kan? Ikan lais tu apa Mas Roy? Mazlan ni apa ni kata orang kiamat? Dia sengaja. Sedarnya Abang Zul dapat ikan lais. Abang Zul ada tak kat sana ikan lais? Mana dapat ikan lais ni? Ni bagi aku. Oh ya? Aku kan selalu bersimpan daripada aku cakap habis kamar dulu. Tak ada balik. Lepas tu bersimpankan lah. Beli mancing. Mancing. Ada mancing, ada beli. Tak tahu? Tak ada orang beli kat Cik Modi ke? Beli Kau mancing. beli kat Mangkau. Wah. Kita nak panggil ayat. Kampung nelayan. Atau kau beli dekat pasar. Pasal jual. Pasar belakang dia lah. Ada yang mancing, ada yang beli. Kau tahu ni? Sedap lah ikan diorang. Kau nak apa? Wah, Dah banjir dah sini. tak cukup. Ke kurang masin kot dah. Kalau beli mancing boleh kan? Aku tak suka mancing kan? Kita campak mancing dan campak lah ikan.
Mak kau suka mancing kan? Oh, sabar senang. Cik. Kan? Macam dengar suara Mas. Memang ada Mas pun. Wan. Kawan-kawan kau yang mana dalam. Tadi Aiman. Saya ada kenal pada tengok lah. Tu Wan pula. Macam dengar suara Mas. Ada ke depan? Dia garing kan? Betul. Ya? Panas sama panas semua. Saya nak dia lagi ke? Jaja dah siap masak dah. Besar dia makan banyak tak apa. Sebab Makan tak ajak sedap sangat tu manja. Korang kalau nak makan korang ni. Korang tekan beg kuning, okey? Sedap weh. Korang ingat tekan beg kuning, sedap. Kalau korang Serius. tak rasa ni, rasa memang lembu gigi ke. Korang yang tak tahu lah Gen Z pandai makan perkasam ke tak sekarang? Pandai tak? Ada yang pandai kan? Ada yang pandai. Macam tu getar. Getar paling. Nasi kan? Ambil sedap. Tu. Sedap berbaloi. Tu RM10. Hmm? Tu RM10. RM10 cas. Hantar selancar. Boleh je tekanlah beg kuning tu. Nanti kita terus post sampai ke selancar. Nak post mana? Bagi tahu je. Tak ada masalah. Kau lupa lemah. Kau beli ni. Kau beli berpambai-pambai di buah abang lemah. Kan mengamah mama kamar, Mas. Ini apa nama? Sama lama.